TH Sharaf Ali Karpet Malaysia terus diberi kepercayaan menggalas amanah projek naik taraf 2.0 hasil kesinambungan wakaf daripada seorang penginfak budiman yang telah menceriakan 5 buah surau pada tahun lepas. Kini, sentuhan wakaf itu sampai ke Surau Parit Ponorogo, Parit Kemang, Muar di bawah pimpinan pengerusi surau Tuan Harun Jasmat atas cadangan Yang Berhormat Cikgu Slamet bin Takim. Untuk rumah Allah ini, kami tidak memilih yang biasa. Kami bawakan karpet Al-Salam warna julfa green, simbol ketenangan, kesucian dan kekhusyukan. Dipadankan dengan span 7 mm, menjadikan kelembutan yang dirasai setiap kali dahi menyentuh lantai. Ini bukan sekadar karpet, ini adalah pelaburan keselesaan untuk ribuan sujud setiap hari untuk bertahun-tahun akan datang. Material heavy duty memastikan ketahanan jangka panjang walaupun kapasiti jemaah tinggi. Rekaan saf yang tepat membantu jemaah lebih tersusun, lebih rapat, lebih khusyuk. Pemasangan kami dilakukan dengan teliti, rata dan tepat ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pengerusi Surau Asyakirin Parit Ponorogo yang mana telah menerima infak daripada almarhum Haji Ahmad bin Ambar alias Ambar bin Haji Ali dan almarhumah Hajah Habibah binti Harun yang mana telah menginfakkan kapet di Surau Asyakirin Parit Ponorogo ni. Alhamdulillah, saya bagi pihak jemaah Surau Parit Ponorogo mengucapkan ribuan terima kasih dan didoakan mudah-mudahan diberi kesejahteraan di dalam alam barzahnya. Selain daripada itu, ada yang memerlukan kapet, bolehlah berhubung dengan Cik Abbas yang mana dia telah memasang di kawasan Surau Parit Ponorogo ni amat baik dan amat cemerlang lah, kerjanya pun cepat. Itu saja yang dapat kami ucapkan. Ribuan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda ingin menaik taraf masjid atau surau atau menyertai wakaf berterusan, hubungi TH Sharaf Ali Karpet Malaysia di 0166607786 kerana setiap sujud layak yang terbaik. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.